Assalamualaikum. Okey, kali ni kita dalam perjalanan nak ke Batu Gurau. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai ke susul keluar Bukit Merah. Awal lah juga kita sampai, Alhamdulillah. Kita jangka sepatutnya lebih awal, tapi okey lah, 8.30 macam tu kita sampai. Syok sini sebab sini kawasan tak ada hujan. Kawasan tak ada hujan ni dia akan sejuk, tak panas. Itulah Bukit Merah. Alhamdulillah dapat parking. Ni kawasan parking dalam Masjid Batu Gurau. Kita dapat satu parking kat sini. Adik tidur. Okay, Alhamdulillah kami dah masuk Pekan Batu Gurau. Dah sampai kat Pekan Selasa. Jom kita tengok. Jom. Kenapa? Tembikai 2 biji RM10. Ulam pucuk betik. Terung apa katak tadi? 2 kilo RM10. Pilih sendiri dia kata. Cari buah saya kalau jumpa kita beli. Kita pergi tengok dulu, tengok apa ada kat dalam ni. Pucuk baku. Asam. Oh, boleh nak. Pucuk apa cok ya? Pinggan RM10. Kita kena pergi Kan? Ikan ada belut pun dah. Belut. Belut tu. Belut. Kan? Ikan bergerak. Tu ketam. Ikan ketam tu bergerak lah. Tu ketam batu, ketam nipah. RM25 ada telur. Sat. Oh, ini herba-herba apa ni? Gunung, buah kuling, apa ni? Ayam apa bang? Akak kayu. Asap pelik. Akak kayu. Baik. Yang mudah. Dia campur tu kot. Akak kayu. Dia campur yang ni ya bang. Umi cari kasut Noha. Ada ke? Tak, Om tengok. Air naik herba tadi. Baik ke? Kita sambung lagi. Pati serai bur. Parang pun ada jual kat sini, parang. Tak. Sabit. Oh, hulu dia pun ada. Awak dia pergi. Oh, tu tengok tu. Dia duk pilih hijau. Umi Syakan duk membeli ni. Membeli ulam. Yang kerang satu pinggan RM10. Satu pinggan. Ini macam besar sikit. Ubat-ubat macam-macam ada ni. Ambil lah putu buluh ni. Putu buluh sedap kot ni. Putu buluh ni sedap ni.
Kau nak ni tu ha. Kau tengok ni. Sedap tu. Ambil lah, ambil test tengok. Sedap ni, ambil. Ni special kat sini. Pucuk betik. Ulam. Pucuk janggut. Ni lagi sedap pada zaman kita ada lemuk. Sama. Bunga betik. Durian sekilo 20. Pisang kaki RM10 6. Kita masuk jumpa kawan Sat. Assalamualaikum. Ini kawan lama kita ni. Sihat abang. Allah Akbar. Dia tengok daripada jauh ni. Abang ada. Oh, ni nak beli mata kucing. Bidara susu. Oi, mana ni? Habis selesai dah. Pusing-pusing dalam pekan Selasa. Macam-macam ada. Ni Umi punya hasil. Taklah banyak. Okeylah, gaya-gaya orang kampung. Taklah banyak. Pucuk paku, ulang-ulang banyak dah kat sini, tapi nak bawa tu susah kadang. RM10. Nak ambil tak? Ada lima. Last, Umi sangkut dekat sini. Pizza. Oh, pizza sedap ni. Macam-macam pizza ada ni. Bagi ayam Korea satu. Banyak ayam ke daging? Ayam. Ni kalau nak main sini, masuk ke pintu masjid, ada jual pizza depan-depan ni. Oh, dia bertalam-talam. Sedap tak pizza ni? Dia ngangguk tu, dia ngaku tu. Sedap tu. Kami jaga orang lah. Pepperoni. Ayam. Tolong jangan sentuh. Baik, masih. Okey, habis dah. Baliklah kita. Okey, selesai kita kat pekan Selasa. Baik, sebelum kita keluar, kita kena cari dulu. Langkah cita. Mana ada jaga parking masjid tadi tu? Kita nak banyak parking. Kita main parking sini dulu lah. Mana? Oh, Pak Zul. Allahu Akbar. Terima kasih lah. Tapi nak ambil gambar ambil gambar dengan Pak Zul. Ini dia cycling sampai ke mana-mana. Dia cycling dengar kata sampai ke balik pulau. Ustaz lama hilang ni. Tunggu sekarang. Pak Zul. Allahu Akbar. Okey, next tempat menarik yang kita nak pergi tu depan tu. Depan tu. Kedai Mat Sabu. Kedai Mat Sabu. Nak parking mana pula ni? Kita cari tempat nak parking. Kedai Mat Sabu, tapi dia boleh buka 24 jam. Itu special dia. Dan dia lagi dahsyat pada 7-Eleven sebab macam-macam jenis barang dia boleh jual. Tak ada tema langsung. Segala serbi, bukan kata kedai barang runcit. Macam-macam barang ada dalam ni. Tu nampak depan-depan tu dah ada bergantung dah. Pelampung-pelampung. Kalau kita masuk sampai ke dalam tu lagi, dengan hammer, dengan paku, dengan kepala pipe semua dah. Jom. Apung balik kedai tepi ni. Apung balik pakcik ni. Sedap ni. Apung balik. Okey, kita dah beli. Sini apung balik besar-besar. Tu apung balik. Apung balik legend Batu Kurau. Sebelum nak sampai sungai, Umi nak makan durian pula. Nak kena singgah kedai yang jual durian kat Batu Kurau ni. Jom kita cari. Bila kita masuk jalan nak ke Sempenih, kita akan ikut kampung Cempaka. Sepanjang jalan nak sampai ke Sungai Sempenih, kita akan jumpa kedai-kedai ataupun pusat pengumpulan durian yang banyak dan kita boleh pilih nak beli yang mana satu.
pun depan-depan ni kedai-kedai bawah gunung. Gunung Batu Kurau. Batu Kurau ni ada gunung tau. Dalam batu. Ha ni. Tepi-tepi ni nampak. Ke laluan ke gunung. Tu. Tengok cantik tak tengok tu belakang tu ni. Laluan ke gunung tu. Bawah tu dah sungai. Jual dah ke? Tidak. Jual tak? Tak ni abang tak bagi korang ni ada orang nak okey. Oh ya, okey okey. Okey. Kalau baca tak tutup. Okey. Ada nampak. Ambil dua lah nampak. Macam okey tu. Tapi pisau tak bawa. Buah kahwin dah. Oh, pisau tak bawa. Buah kahwin mana dah? Kahwin buat. Buah apa kahwin? Si kuning. Try ambil kahwin tengok. Kahwin hak kecil ada. Boleh saya pegang tengok. Dia besar kahwin. Buah elok. Buah kahwin, buah kahwin Dia dah. sedap lah kalau tu. Sebab nama pun dia kahwinnya. Si kuning. Ni ada hak kecil satu. Hak kecil ni dua yang kahwin. Sekilo apa kak? 10. Sekilo 10 dah kahwin. Lepas tu ambil dua yang kampung satu. Dua yang kahwin satu. Tapi bisa tak ada. Tak boleh buka asyik ah. Boleh tak sini? Ada asal-asal. Okey alhamdulillah. Pisau tak bawa. Itu sekilo 10. Mana bukan nombor 10. 14 Ni 14. Lepas tu ambil dua yang kampung. Dua yang kampung ambil sebiji. Ambil yang mana tak payah. Cik dia ambil ya. Ambil. Ni hak depan ni ambil. Ambil lah buka saya tengok macam mana. Nak buka. Itu RM3. Dua yang apa? Dua yang chai. Okey. Dua ni. RM5. Dan ni dia mah 14. 14. Tu ada boleh scan. Wah manggis pada jual. Nak pacak tepi ni aja. Ni kita singgah kat tepi ni. Nak on the way nak pergi ke Sepenih. Makcik-makcik lah jual ni. Wah, sekilo RM6. Tu sekilo 10. 19. Nak buka ah. Sudah. Oh, fresh lah. Keluar dari sikit lah. Ambil lah teras satu. Oh. Tak. Kita naik sampai atas ni, dia ada Sepenih Riverfront. Sini Sini. ada meja-meja makan santai-santai. Itu ada kedai makan. Ada tapak campsite tepi ni. Tapak campsite baru bayar. Tapi sini batu-batu lagi besar daripada yang kita pergi Selama. Kita pergi apa Sedim kan. Itu bawah-bawah tu dia sengit-sengit sikit. Ini kena pacak kemah. So kita kena cari kat depan. Kita tengok kat depan ada tak tempat yang sesuai untuk kita pacak kemah. Few inches later. Okey, selepas pusing satu round, kami turun, kami dah jumpa tempat untuk pacak kemah. Okey kawan-kawan, kami dah sampai. Nampak tu Toha. Dia kalau nampak kamera dia akan buat macam tu. Tapi ayah akan ajak dia untuk pandai bercakap, ada confident dan boleh cakap dengan lancar depan kamera nanti. Sebabnya anak-anak yang membesar pada tahun 2026, generasi Alpha ni, kita perlu dedahkan dengan kemahiran komunikasi ataupun bermasyarakat.
Umi sedang usahakan tilam. Jenuh nak pijak tilam tu bagi dia naik. Tapi tak apa. Orang kata apa? Usaha tangga kejayaan. Toh nak tangkap ikan kan? Toh tak sabar nak tangkap ikan dah. Okay, sekejap kita makan. Meja kita tak bawa dah sebab kita tak ada wagon, tak bawa wagon. Mereka lagi tinggi. Alhamdulillah. 5 minit. 5 minit pam. Okey, kita dapat tempat. Alhamdulillah. Tempat yang cantik, selesa dan dekat dengan sungai. Ni camping yang last untuk cuti sekolah ni, Muhammad Toha. Next camping kita kena cari pula tempat mana yang best. Dekat, tak jauh sangat dan jimat kos. Esok kita camping lagi tak? Esok kita camping lagi boleh. Nantilah pula. Ayah, ayah. Stop it. Get some help. Dia main sini, dia memang duk target dah nak bawa sauh dia tu. Toha, ada ikan tak? Ada ikan tak, Toha? Tadi dapat ikan kecil. Sungai kat sini sejuk juga. Dua yang kahwin. Ni dua yang kampung. Yang kampung Batu Kurau. Dia kalau kita main Batu Kurau ni, lain durian dia daripada yang kita duk makan tempat-tempat lain. Sebab satu, manis dia tu lebih. Yang kedua, gas dia tu. So, duk tangkap ikan ke? Kau tangkap binatang. Binatang laju sikit. Laju banyak. Ada ke? Dapat ke? Aduh, tu laju-laju ni. Lepas tu ikan tu dia nak bawa balik. Dia nak bawa balik, dia nak apa? Nak balik nak apa? Nak letak dalam cawan. Nak letak dalam nak letak dalam aquarium. Lepas tu nak goreng nak makan kan? Kan nak goreng nak makan kan? Betul tak? Ikan kecil lah. Kan? Betul tak? Ikan patong. Tuh makan pizza sambil tengok sungai. Sekarang saya ada di tepi sungai Sempaneh Perak. Saya rasa seronok sangat sebab kawasan sini cantik. Ada sungai ke tepi. Tengok belakang ni kami berkemah. Ni kemah kami. Tu belakang kami kemah kami. Atas kelapa tu lapak pokok kelapa. Saya rasa main lagi. Kawan-kawan, ada tempat seronok, cadangkan kat saya tak? Komen je. Okey, alhamdulillah kami dah mandi 2 round. Mandi 2 kali dah kat sini.
spot sini okey. Tepi sungai juga. Cuma dia cuaca agak panas kat sini. Kemah ni dia kena ada flying shade. Dia kena ada atas ni satu lapis lagi, satu layer lagi, baru dia tak rasa panas sangat. Tapi apa pun okey lah. Okey, yang penting ayak sejuk, puas hati. Okey, Alhamdulillah kita pun dah packing habis semua dah. Kali ni Umi kena raja teruk sikit sebab pam tilam, jadi nak kempeskan balik. Seatbelt lah senang keluar angin. Kita kena top up satu peralatan lagi. Kita kena ada fly sheet atas kemah satu layer supaya kita tak panas sangat. Ini dah tak rasa bahang duduk dalam kemah. Okey, sungai sebenih. Jumpa lagi. Bye bye. Okey, kita singgah kat kedai ni. Ni kedai yang best juga untuk ni. Sini pun sedap ni nak makan cendol. Cendol sini recommend lah. Tu cendol dia. Cendol dia buat sendiri tau. Mok tak ada? Mok kat dalam. Kat dalam. Mok. Cendol buat sendiri. Sedap ni. Cendol Batu Gurau, Kampung Sepenih. RM2 je. Okay, baik, masih. Toha dengan Nuha dah letih dah. Ini syok dah. Bila mereka dapat main dengan nature, dapat mandi sungai, mereka akan jadi letih. Letih tu menyebabkan mereka akan tidur dengan berkualiti. Tengok tu, Toha, Nuha. So nak tengok anak-anak tidur betul-betul lena, puas hati.